Suatu hari, Ahmad terlibat dalam kemalangan. Ahmad mengalami cedera yang parah sehingga tubuh badannya penuh dengan luka. Tangan Ahmad penuh dengan balutan dan doktor menasihati agar tidak menggunakan air supaya tidak berlaku apa-apa jangkitan. Ahmad sangat gelisah memikirkan cara untuk berwuduk untuk menunaikan solat. Dia cuba berwuduk menggunakan air, tetapi dia berasa sangat sakit dan pedih ketika air itu melalui tangannya yang luka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika telah masuk waktu zuhur, Ahmad masih bingung bagaimanakah cara dia untuk menyempurnakan wuduk dengan tangannya yang sakit. Lalu Ahmad melihat pesakit di sebelahnya menggunakan debu dan menyapukan ke muka dan tangan. Ahmad tertanya-tanya apakah yang dilakukan oleh pesakit itu. Pesakit itu pun terus menunaikan solat seperti biasa.